Apa khabar? Kali ini kami di Lita Go-Kart Sepang International Circuit untuk pelancaran Porsche Cayman GT4 Club Sport. Kereta ni bukanlah kereta untuk jalan raya tetapi kereta lumba semata-mata. Jadi Porsche kata tak ada dapat pandu uji. Sebagai security mereka kata bolehlah main go-kart selama sejam, endurance race untuk sepihak media. Sayangnya dengan pemberat asli ni saya tidak menang. Tim nombor 10 daripada 12. Jadilah kembali kepada Porsche, mereka kata tahun ni tidak ada banyak sangat berita besar kecuali pada bulan Mac nanti mereka akan lancarkan pusat 3S di Pulau Pinang. Jadi sesiapa yang berada di Pulau Pinang boleh ke pusat itu untuk melihat kereta Porsche dengan lebih dekat. Mana tahu ada yang tertambat hati untuk maklumat lebih lanjut untuk kereta ini dan harga-harga kereta lain. Lihat di bahagian maklumat di bawah. Sehingga video akan datang. Selamat memandu.